Episod 8 di Jatuh Tiramisu, Aris Rufias. Kita beli 4 Aku rasa ini adalah yang pertama tiramisu pakai anti cocoa powder. Cumanya yang ini sebab dia terpenyek tau dengan dia punya packaging. Sebab tu dia jadi kedap macam ni. Dia punya krim dia thick kat sini. Bismillah. Krim dia tak manis. Kopi dia sangat-sangat light. Yang ni memang khas untuk non-coffee lover sebab dia punya kopi dia tak terlalu strong, mild. Siapa yang tak suka manis, ini untuk orang. Dia punya krim dia sangat-sangat light, tapi pada masa yang sama takkan muak. Dia banyak air pagi. Dia finger dia lembut. Dia dah macam menjadi cake sponge. Kalau yang jadi macam ni kan, korang akan boleh makan satu bekas ni tanpa rasa muak. Sebab dia bukan jenis yang lebih berkrim, berlemak, manis macam orang lain buat. Dalam tiramisu dia pakai double layer. Tiramisu cream, cocoa powder. Nah, aku dah cuba pelbagai jenis mangga kering, mangga yang terjual dekat pack kuning. Ini adalah salah satu yang aku paling suka. Harga dia murah nak mampus dan 500 gram. Banyak coy. Aku beli sampai 3 paket, okey. Untuk dia punya mangga dia ni, dia tak terlalu kering dan tak terlalu basah. Just nice je. Ini aku letak dalam tak ais. Tebal tapi bila kau makan, lembut, sedap. Dia macam lebih kurang sama dengan harum manis tapi bilu sikit lah. Sedap gila. Dia tak keras pun. Kiwi dia pun sedap kunyah-kunyah macam tu. Kita cuba ke, murah banget. Packaging pun cantik. Yang paling penting, kau tanyalah kedai-kedai lain semua ataupun produk-produk lain, tak pernah pun bagi tu gradient apa. Kalau kau tengok memang ada gula. Percayalah kata aku, tengok. Dia pun ada gula putih. Korang jangan risau, ini adalah halal, Muslim friendly, okey. Kalau korang nak beli, ada kat beg kuning, okey.